Anda mungkin mengambil 10 tahun untuk membina simpanan. Namun satu kejadian boleh menghabiskannya dalam beberapa bulan. Bayangkan Amir. Gajinya stabil, ada rumah, kereta dan simpanan hampir RM100,000. Dia rasa semuanya selamat. Suatu pagi, Amir terlibat kemalangan. Dia terselamat, tetapi hidupnya berubah. 5 risiko mula muncul. Pertama, kematian. Keluarga kehilangan insan, pendapatan, bayaran rumah, pendidikan anak dan masa depan. Perlindungan menggantikan pendapatan yang hilang. Kedua, hilang upaya kekal. Anda masih hidup, tetapi mungkin tidak mampu bekerja. Pendapatan berhenti, komitmen terus berjalan, dan kos penjagaan meningkat. Ketiga, sakit kritikal seperti kanser, stroke atau serangan jantung. Rawatan mengambil masa. Tetapi rumah, kereta dan keluarga tetap perlu dibayar. Keempat, kemalangan. Ia datang tanpa amaran. Pembedahan mungkin selesai dalam beberapa jam, tetapi pemulihan boleh mengambil berbulan-bulan. Kelima, kos perubatan. Satu rawatan besar boleh menelan puluhan atau ratusan ribu ringgit. Simpanan masa depan digunakan untuk hidup hari ini. Inilah kesilapan Amir. Semua risiko bergantung pada wang yang sama. Apabila musibah datang, dana kecemasan, pendidikan dan persaraan dikorbankan satu demi satu. Pandai menyimpan belum tentu bermaksud sudah bersedia. Simpanan membina kekayaan. Perlindungan menghalang satu musibah daripada memusnahkannya. Setiap risiko ada fungsi berbeza. Kematian menggantikan pendapatan. Hilang upaya menyokong hidup. Sakit kritikal memberi ruang pulih. Perubatan membayar rawatan. Matlamatnya bukan sekadar mengumpul wang. Pastikan simpanan tidak musnah kerana satu hari yang tidak dirancang.